Okey, macam mana nak pasang dekat dua TV serentak? Ataupun kalau cikgu ada LCD, 2 TV dengan 1 LCD. Ni saya baru belilah. Ini saya dah cerita kat beberapa orang cikgu untuk menggunakan benda ni. Benda ni mahal cikgu. Cikgu boleh search dekat Shopee, search dekat TikTok, jual. Tapi setakat ni yang saya tahu dia luar negara lah. Okey, kalau kita tengok dalam ni, kita buka. Okey, ni saya terangkan sikit. Okey, kita buka. Okey, dia ada, kalau cikgu-cikgu tengok, dia ada 4 benda ni. Dia ada 4 benda. Okey, yang ini kalau cikgu tengok ada tulisan TX. Nampak tak tulisan ni? Ada tulisan TX. TX ni maksudnya transmitter. Yang ini yang kita cocok dekat kita punya laptop. Dan ni ada lagi 3. Ni ada lagi 3. Ada lagi 3. Jadi kita boleh cocok kepada 3 paparan. Sama ada TV ataupun LCD projector tanpa kabel, tanpa wayar. Nanti saya akan tunjukkan. Saya akan tunjukkan macam mana caranya. Stop. Okey, saya tunjukkan macam mana caranya. Ini, ini. Kita dia ada ni namanya signal. Kita kena pasang dululah. Kita pasang dulu. Ketatkan. Dah ketat, dah agak ketat. Okey. Dia boleh pusing-pusing lah. Cikgu nak naik ke atas ke bawah ke mana-mana lah. Ikut TV tu nanti. Dan cikgu-cikgu, benda ni dia kena power. Okay, dia dah sediakan power cable ni. Okay, power cable. Okay, dia nak dan USB. Ini Type C, macam handphone kita tu lah. Yang ni USB ni dia ada dekat belakang TV. Okay, saya tunjuk contohnya. Saya tunjuk contoh. Sini. Okay, cikgu tengok belakang TV ni. Okay, saya tengok belakang TV, nampak tak belakang TV? Okay, belakang TV tu dia ada HDMI dan dia ada USB. Semua TV sama je sekarang ni. Okay, cikgu boleh cocok. Okay, kalau signal ni mengganggu, cikgu ke bawahkan lah. Macam tu kan mengganggu. Okay, cikgu pasang. Ni pasang. Okay, dan kemudian yang power ni dekat atas tu. Kalau cikgu nampak, tapi sempit sikit lah. Kalau sempit, boleh panjangkan tak? Ada. Oh, tak ada. Dia sempit sikit. Sebab ada rack ni kan. Kena, kalau tangan saya yang kecil ni pun boleh pasang. Cikgu boleh suruh pelajar-pelajar lah. Okay. Bila cikgu dah pasang, sini, tengok belakang. Dia ada menyala tu. Kalau cikgu nampak, dia menyala biru. Ni receiver tau, RX receiver. Okay, sekarang ni saya nak pasang pula dekat saya punya laptop. Laptop saya ni. Mesti TX. TX ni transmitter. Dia ada satu je TX ni. Sebab ini untuk laptop kita. Okay, saya pasang dekat saya punya laptop. Saya pasang. Okey, lepas tu dia punya ni ialah HDMI 3 saya tak silap. Okey, kita cari. Kita tekan ni. Ini kita source, sumber. Okey, kita tekan. Okey, kita cari. Saya rasa 3. 3 ke 1 tadi tu Sudah nyala dah. Okey. Tu tengok paparan. Okey. Dia samalah. Dan kelebihan dia cikgu-cikgu, kelebihan dia ialah dia lebih jelas. Dan lajulah, tengok saya padam. Terus je. Kalau tengok dia lebih jelas. Okey, kita tekan apa lagi? Kita tekan apa yang saya nak buka. Okey, kita tekan bahan-bahan saya lah. Tekan tu kan, terus. Dia keluar terus. Dia punya paparan. Dia lebih jelas. Okay, cikgu nak ngajar kan. Lebih jelas. Ini satu ke satu. Tengok cikgu, kita tak ada kabel. Tak ada kabel HDMI, tak ada. Tapi ni jangan macam ni lah. Ini teruk sangat ni. Kita boleh angkat, boleh jalan-jalan dengan budak kan.
Sebab tu saya sarankan jangan guna laptop, guna Surface ataupun iPad. Lagi apa? Phone. Phone ada HDMI ke? Tak ada kot. Ataupun apa lagi, iPad ataupun apa tu? Tab. Yang penting ada HDMI. Yang dia ada HDMI. Okey. Ini baru satu ke satu. Kita nak tu pula paparan yang sama. Okey, off. Okey, sekarang ni cikgu tengok ini paparan saya punya Surface. Saya sambung dengan dia punya benda ni, saya cakap tadi. Okey, bergerakkan. Dia tergerak automatik. Okey, satu. Ini kedua. Ini kedua, sama juga. Sama juga. Kedua saya boleh ni. Dan kalau cikgu nak lagi ramai, kita letak kat sini. Sebab kita ada board, kita ada dinding putih ni kat belakang ni. Tapi sama jugalah. Jadi kalau cikgu-cikgu tengok kat sini, ini receiver dia, receiver. Tapi saya punya LCD ni panitia matematik punya, dia tak ada cucuk USB. Jadi saya kena macam handphone punya tu lah. Macam handphone punya ni, okay, saya kena cas. Jadi kalau cikgu pakai ni, dia ada Surface ataupun tab ataupun apa ni, iPad, cikgu boleh jalan-jalan lah. Cikgu tengah buat kan, sebahagian pelajar duduk sini, tapi malangnya lantai lah atas kapet ni. Kemudian sebahagian pelajar boleh dekat sini, dan laptop tu satu je ni kan. Kalau cikgu tengok, saya punya laptop satu je, boleh jalan-jalan tengok. Dan kalau cikgu pakai Surface macam saya ni kan, cikgu boleh conteng lah. Saya conteng tu, tiga ada, sana ada. Okay, saya conteng khusus belakang. Dia tiga ada, situ ada, cikgu tengok belakang. Ni pun ada. Jadi kita boleh ada dekat 3 tempat. Kita ada 3 tempat. Satu kat sini mungkin belajar perempuan. Satu dekat sana. Ini. Okey, dan kemudian cikgu-cikgu tengok kat ujung sana tu ada dinding putih. Yang itu pakai LCD sendirilah, panitia ke apa. Jadi boleh connect dengan tiga-tiga. Saya rasa kalau satu batch lebih sikit pun boleh. Ataupun perempuan sahaja semua, ataupun lelaki satu semua kat sini. Saya rasa masih boleh nampak. Dan kelebihan dia ialah kalau kita pasang contohnya ini kat surau, jangan pasang macam-macam pula. Contohnya kita pasang, saya pasang YouTube, keluar tak suara? Saya ambil ni. Sebahagian orang kerana semua keluar. Jangan keluar daripada mazhab Syafi'i. Sana keluar suara. Sana keluar suara. Sana keluar suara. Semua keluar suara. Jangan risau pasal suara. Tapi laptop saya tak keluar suara lah. Saya pun tak tahu kenapa dia tak keluar suara dekat sini. Lepas tu kita boleh padamlah. Juga. Boleh tengok? Okey, tengok belakang. Semua keluar suara. Tak ada masalah Tak ada masalah. Ini para pelajar. Sekarang saya padam. Ataupun saya tukar pandangan yang berbeza. Ini pula. Cross. This is the last thing standing between you sama tanpa kabel lah cikgu, tanpa kabel. Tak ada wayar, saya tak pasang wayar. Ini keluar sekejap apa Khairi Jamaluddin kan. Saya suka juga tengok. Ini boleh tengok yang tiga paparan yang sama. Jadi macam itulah cikgu. Dia leceh sikit masa nak awal-awal tu, nak setting. Tapi bila dah mula, cikgu-cikgu mengajar memang sedap lah. Macam saya sekarang ni, tanpa kabel kan. Saya tak ada apa kabel. Cikgu boleh jalan-jalan. Kalau cikgu nak ni, cikgu-cikgu mungkin boleh duduk kat sini lah. Duduk kat sini, cikgu mengajar. Ikut selesa cikgu-cikgu lah nak mengajar kat mana. Mungkin nak berjalan, nak duduk atas meja kuliah ni. Okay. Baik, untuk TV yang ni 3
untuk TV yang ni, dia susah sikit cikgu-cikgu dia ada kat atas tu. Dia ada kat atas tu. Nampak? Ada dia punya receiver kan? Ada receiver dia. Sama macam TV tu, cuma dia kena panjat. Dia kena panjat. Tadi saya suruh pelajar panjat. Dia guna meja ni je cikgu. Tak apalah kot meja. Sebab saya tak tahu nak panjat guna apa. Tapi dengan ketinggian meja ni cukup untuk kita minta pelajar pasang kan. Kalau cikgu-cikgu ada masalah boleh kontak saya. Dan benda ni cikgu-cikgu setakat ni saya guna duit saya lah. Beratus cikgu. Lebih saya nak terangkan kalau 3 benda ni lebih 400. Tapi saya tak apalah, saya untuk apa orang kata, kalau cikgu-cikgu nak beli sendiri lagi digalakkan lah. 3 ni cikgu saya nak bagi 4 lah, 4 benda ni 400 lebih. Nanti link saya akan bagilah kalau cikgu-cikgu nak beli, tapi dia dari China. Tapi saya dah tengok, alhamdulillah. Okey. Itu saja cikgu-cikgu, harap-harap kita dapat bantu memandangkan dewan kita pun tengah renovate. Kalau dewan kita dah siap pun, saya rasa ramai yang akan gunakan surau ni sebab dia selesa, sejuk dan sebagainya. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.